Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Akid. Hai semua, saya Syahmi. Dan saya pula Azra. Dan saya pula Haziq. Hari ini kami akan membawa anda meneroka satu proses alam yang sangat penting kepada kehidupan di bumi. Pernahkah anda terfikir dari manakah datangnya air yang setiap hari kita minum? Adakah air itu akan habis suatu hari nanti? Sebenarnya, air sentiasa bergerak dalam satu proses yang dipanggil kitaran air. Kitaran air ialah perjalanan air yang tidak pernah berhenti dari laut ke langit dan semula ke bumi. Segalanya bermula dengan matahari. Apabila cahaya matahari memanaskan permukaan air, laut, sungai dan tasik, air akan bertukar menjadi wap air dan naik ke udara. Proses ini dipanggil penjatan. Walaupun kita tidak dapat melihat wap air dengan jelas, proses ini berlaku setiap hari di seluruh dunia. Apabila wap air naik semakin tinggi, udara akan menjadi lebih sejuk. Wap air mula berkumpul membentuk awan. Proses ini dikenali sebagai kondensasi. Awan yang berada di langit sebenarnya terdiri daripada berjuta-juta titisan air yang kecil. Apabila awan menjadi tebal dan berat, titisan air akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Proses ini dipanggil respirasi. Air hujan yang turun akan mengalir melalui sungai, meresap ke dalam tanah dan akhirnya kembali ke laut. Proses ini dinamakan sebagai pengaliran air atau pengumpulan air. Selepas itu, kitaran air bermula semula tanpa henti. Antara cara yang boleh kita lakukan ialah menggunakan air dengan berjimat cermat. Kita juga perlu menutup paip selepas digunakan supaya air tidak dibazirkan. Selain itu, kita mesti mengelakkan pencemaran sungai dan laut. Kita juga boleh menyita semula air. Contohnya menggunakan air basuhan sayur untuk menyiram tanaman. Kesimpulannya, kitaran air memastikan bekalan air sentiasa berterusan di bumi. Air sangat penting kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Oleh itu, kita perlu bersama-sama menjaga dan menghargai sumber air. Sekian pembentangan daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.